Kalau korang nak cari lampu solar yang boleh nyala sampai pagi, dari maghrib sampai subuh dia boleh nyala, korang boleh pakai yang model ni. Yang ni saya dah repeat banyak biji. Saya dah pasang tepi bengkel macam ni. Dan dekat belakang rumah saya dah pasang 2 biji macam ni. Sebab lampu solar yang ni walaupun dia boleh nyala lama, tapi harga dia murah, mampu milik. Saya dah repeat dekat 6-7 biji dah yang model ni. Yang ni lampu solar yang korang boleh pasang dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Kalau korang pasang lampu solar macam ni, tak payah nak risau untuk bayar bil elektrik. Sebab lampu ni dia cas waktu siang guna cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Waktu malam dia akan automatik nyala tau. Korang tak perlu nak buka tutup dia punya switch. Bila maghrib dah gelap dia terus nyala dengan automatik. Hari-hari dia akan automatik nyala, selagi waktu petang dia cas. Selagi ada matahari, lampu korang ni akan tetap nyala tanpa perlu korang bayar 1 sen pun bil elektrik. Yang ni best pasal lampu solar. Yang model hitam ni dia design basic saja, design tebal macam ni. Tapi harga dia memang murah. Sebab design dia ni tak berapa lawa kalau nak banding dengan model lampu solar yang lain. Contohnya warna kelabu macam ni dia lebih lawa sikit. Tapi cahaya dia ni memang terang sebab lampu dia ni jenis pakai reflektor dekat bahagian dalam. Kalau korang ambil watt yang paling besar, korang dapat lampu solar saiz besar macam ni. Dan bilangan LED dekat dalam pun banyak. Yang model ni baru nyala terang tau. Harga dia pula murah untuk spek yang tinggi macam ni. Jadi sebenarnya lagi baloi korang grab terus spek yang paling tinggi. Sebab harga dia pun tak mahal sangat. Dia agak tebal sikit sebab dekat bahagian dalam dia pakai bateri yang jenis besar. Jadi dia boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Model ni mudah untuk korang gantung macam ni sebab dia ada bagi bracket macam ni. Mudah untuk korang adjust bila dah gantung dekat dinding macam ni. Korang boleh adjust ikut situasi bagi ngam dengan keadaan. Kalau korang nak gantung dekat bawah bumbung macam ni, bracket macam ni dia fleksibel, mudah untuk korang tampal macam ni. Mudah untuk korang gantung je macam ni. Boleh pasang dekat garaj kereta, boleh pasang dekat bawah bumbung belakang rumah dan macam-macam lagi. Sebab dia punya bracket ni memang sangat fleksibel, mudah untuk pasang mana-mana. Yang ni dia punya solar panel. Dekat bahagian sini lampu ni akan cas. Dia punya panel solar ni tak berapa besar sangat dia punya saiz. Tapi panel dia ni dah cukup sebab dia pakai panel model baru. Jenis monokristalin. Warna dia hitam pekat macam ni. Kalau banding dengan panel solar model lama, untuk saiz sama macam ni, yang model ni dia lebih keluarkan banyak output. Jadi sebab tu kalau korang tengok, lampu solar sekarang panel dia ni kecil-kecil sebab power dia ni tinggi. Dan waktu mendung, dia lebih perform banding panel lama. Kalau musim hujan, korang dah tak perlu risau. Lampu solar korang ni tetap dapat cas yang cukup untuk nyala terang sepanjang malam. Kalau yang jenis lama, dia warna biru pekat. Yang tu yang model lama. Kalau yang monokristalin ni, warna hitam pekat macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh tahan, boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan selamba, mudah untuk pasang, nak pasang dekat bawah bumbung macam ni boleh, pasang dekat dinding bengkel macam ni pun boleh, nak jadikan lampu jalan pun boleh. Korang boleh check yang model ni. Harga dia memang mampu milik. Saya dah repeat banyak biji. Saya dah pasang dekat sekeliling rumah, kiri kanan semua. Kalau korang plan untuk pasang lampu solar banyak, grab terus model ni. Beli banyak-banyak pun modal dia tak keras sangat.